kita jual garlic cheese bun. Dalam kita filling dengan cream cheese. Atas kita spread dengan garlic butter. Semua homemade daripada bun, cream cheese dan garlic butter itu sendiri. Untuk harga RM1 4, RM3 10. Kita masukkan cheese setiap ni. Kita buat 6 ni. Cheese ni kita buat sendiri tau. Jadi orang kata dia lain sikit lah pada ni. Orang lain. Semua homemade kan? Semua homemade je. Lepas ini garlic homemade. Ini sapu roti. Lepas tu kita boleh bakar sat. Lepas tu kita boleh jual terus lah nanti. Waktu berniaga pukul 4 petang sampai habis roti. Lebih kurang 1.5 jam macam tu habis roti. Kami berniaga daripada hari Isnin sampai Jumaat.